Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami daripada kumpulan 5 akan menunjukkan simulasi dan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pengajaran makro dan mikro uh, yang pensyarahnya adalah Dr. Razani. Baik, kumpulan kami terdiri daripada saya Muhammad Najib bin Abdul Hamid, yang kedua adalah Siti Nurfahanah binti Rahmat, yang ketiga Nur Fakihah Alia binti Nur Azam, yang keempat Nurul Syamimi binti Abdul Ghani, yang kelima Muhammad Syafiuddin bin Muhammad Asri, dan yang terakhir ialah Izzah Nashitah binti Muhammad Asri. Baik, kami memilih sesi demonstrasi ini bagi tingkatan 2 bagi subjek pendidikan Islam, bagi uh, elemen fiqah, iaitu ibadah tayamum. Baik, yang mana langkah satu diterangkan oleh Fakihah, langkah kedua diterangkan oleh Izzah, langkah tiga diterangkan oleh Syafiuddin, langkah empat diterangkan oleh Syamimi, yang kelima, langkah yang terakhir diterangkan saya, manakala induksi diterangkan Siti Nurfahanah binti Rahmat. Baik, saya teruskan pada demonstrasi pengajaran dan pembelajaran. Okey, Assalamualaikum semua. Sihat? Dah makan ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat. Okey, Salam. nampak tak apa yang ada kat depan ni? Nampak. Nampak? Apa Nampak dia? bedak Bedak. dan juga Benar, Ustazah? piring. Okey. Okey, hari ni saya nak ajar tentang salah satu tajuk dalam bab fiqh. Ah, apa yang kamu nampak kat sini adalah dulang dan bedak kan? Okey, sekarang ni saya taburkan dia dekat atas dulang ni. Okey. Kita nak belajar tentang bab fiqh yang ada kaitan dengan bersuci. Apa yang kamu boleh kaitkan dengan bedak ni dengan dulang? Apa yang kamu... Tayamum, Ustazah. Okey, Tayamum ke Ustazah? Tayamum. betul. Okey, okey, betul. Okey, sekarang ni saya nak bagi situasi. Kalau kamu kamu berada dalam situasi yang tak ada air atau airnya tak cukup air dan bekalan air terputus ataupun kamu ni ada sakit yang tak boleh langsung kena air. Tapi kamu nak solat, apa yang kamu kena buat? Uh, ada kena cari pengganti air lah, Ustazah kan? Ya, Betul. betul. Pengganti air itu adalah tayamum. Okey. Okey, Alhamdulillah semua dah faham dan maklum tentang kewajipan berwuduk sebelum solat, betul? Dan kamu pun tahu situasi bila kurangnya air atau tak bolehnya kena air. Kita kena faham bahawa Islam ni menekankan kebersihan. Islam juga menyediakan rukhsah untuk umatnya. Okey, nampak tak debu ni? Nampak tak bedak ni yang saya masukkan ni? Bedak ni dia lembut je kan? Macam itulah juga debu suci yang digunakan dalam Islam yang dibenarkan untuk tayamum. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang tayamum iaitu salah satu kaedah dan atau cara bersuci tanpa menggunakan air. Iaitu dengan menggunakan debu suci tapi hanya ketika dalam keadaan darurat sahaja. Okay, seterusnya kita akan masuk pada maksud tayamum. Okey, baik. Uh, Slide. Okey, nampak ke semua? Nampak. Nampak. Pak. Okey. Okey, semua dengar baik-baik. Kat sini kamu dapat lihat kan Ustazah tayangkan satu slide berkaitan tayamum. Kita tengok sama-sama dulu, lepas tu nanti saya terangkan. Okey. Okey. Jadi kamu dah tengok slide yang saya tunjuk tadi.
Sekarang Ustazah nak tanya, apa sebenarnya maksud tayamum ni? Melakukan Masing-masing boleh sesuatu jawab, boleh dengan jawab. tujuan. Lagi? Sapu debu Tak apa, salah tanah. pun tak apa. Okey. Baiklah, Sebutan. saya terangkan maksud apa itu tayamum, okey? Kalau dari segi bahasa, tayamum ni dia bermaksud melakukan sesuatu dengan tujuan, okey? Tapi dari segi istilah, tayamum ialah menyapu debu yang suci ke muka dan kedua-dua tangan dengan cara tertentu sebagai ganti wuduk atau mandi wajib. Kat situ faham? Faham. Hmm. Faham. Faham, Ustazah. Faham, Ustazah. Debu Okey. macam mana Ustazah? Debu tu debu tanah Ustazah kan? Oh. Tanah yang suci. Dia Ustaz, debu Ya, tanah yang betul-betul. suci kan? yang Betul. macam Ustazah tunjuk tadi tu Pandai. kan? Ha. Okey. Jadinya saya nak tanya awak ni, apa sebab dibolehkan tayamum ni? Ada siapa-siapa tahu? Saya Tak ada Saya nak jawab air. Tak Ustazah. ada air. Tak ada air. sakit, dia sakit. Sebab tak ada air. Okey, betul. Okey, Sebab saya cuaca terangkan sejuk, sikit. Ustazah. Betul? Okey, sekejap. Saya Sebab terangkan sikit, nanti okey kamu ni. Ustazah. Okey. Kenapa boleh tayamum ni kan? Sebenarnya tayamum ni Allah bagi sebagai kelonggaran bila kita tak dapat guna air lah. Contohnya bila kita sakit atau tak boleh kena air. Ataupun bila langsung tak ada masa nak solat lah. Masa tu boleh guna tayamum. Okey? Jadinya saya nak buat sedikit aktiviti soal jawab. Supaya awak faham ke tak apa yang saya terangkan ni. Baik. Okey? Boleh. Okey. So, soalan pertama. Apakah maksud tayamum? Salah seorang boleh jawab. Maksud. Menyapukan debu tanah yang suci ke muka. Sapu debu, sapu debu. Betul. Betul? Okey. Soalan kedua. Bila kita dibolehkan untuk tayamum ni, saya nak ada 6 atau 5 jawapan. Ketika air tiada Ustazah. Sakit. Lagi? Tak cukup air. Sakit. Cuaca sejuk. Betul? Lagi? Tempat air jauh. Cuaca sejuk. Betul. Ada lagi? Air jauh. Okey. Tak apa. Betul. Okey, tak apa. So, semua yang awak senarai ni semua betul. Tapi kena ada niat tayamum tu ikut cara yang betul lah. Jangan salah. So, kita kena ikut cara yang betul lah. Jadi seterusnya, kita terangkan terus kepada apa? Mula-mula, sekarang ni Ustazah akan tunjukkan dulu slide ringkas tentang syarat tayamum dengan rukun tayamum. Jadi Ustazah nak kamu semua fokus tentang apa yang Ustazah sampaikan dekat hadapan ni dan kamu kena ambil isi penting. Sebab nanti kita akan gunakan poin-poin penting tu dalam aktiviti yang Ustazah dah sediakan. Boleh semua? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi sekarang ni sekejap ya. Okey, baik. Sekarang ni Ustazah nak terangkan pasal syarat tayamum dahulu. Okey? Seperti semua sudah maklum, syarat tayamum ada 5 dan rukun tayamum ada 4. Semua kena take note. Semua kena take note. Syarat tayamum tu apa, rukun tayamum tu apa. Supaya lepas ni dekat dalam aktiviti kamu tak keliru dan kamu faham. Okey? Okey. Sekarang Ustazah nak kamu semua bentuk satu kumpulan seramai 8 orang. Okey? Dah bentuk ke belum?
Dah ada ke belum grupnya? Dah. Dah ada belum? Dah. Dah. Dah, Dah ada dah. Ustazah dah. Okay, dah ya? Ada dah. Zah. Okey. Okey, dekat dalam kumpulan, okey, Ustazah nak kamu semua bincangkan apa itu syarat dan apa itu rukun tayamum berdasarkan slide tadi. Sebab nanti kita akan gunakan dekat dalam aktiviti yang Ustazah dah sediakan lah, iaitu flashcard ataupun kad imbasan. Okey, semua dah ingat dah? Semua dah hafal ya? Okey, boleh Dah. tak? Dah. Ustazah nak 3 orang sebut apa itu syarat tayamum. Okey, boleh minta wakil siapa? Saya. Dah masuk waktu solat. Okey, telah Tiada masuk air. telah masuk waktu solat. Okey. Yang kedua, seterusnya Cari air cepat kawan. selepas masuk waktu. Pandai cari air selepas masuk waktu. Okey, seterusnya. Antara Hilangkan syarat najis tayamum apa? terlebih dahulu. Hilangkan najis terlebih dahulu. Okey, lagi 2, kamu kena ingatlah untuk aktiviti seterusnya. Okey, seterusnya rukun tayamum. Rukun tayamum Ustazah nak 2 orang wakil. Ustazah nak 2 orang wakil bagi tahu apa itu rukun tayamum. Okey, yang pertama, cepat siapa yang nak wakil? Niat, niat, Saya, niat. niat. Niat, pandai. Okey, yang kedua, Menyapu debu tanah ke Menyapu muka. muka dengan pandai debu. menyapu debu tanah ke muka. Jadi Ustazah nak kamu semua ingat syarat dan rukun tayamum ni. Okey, jangan keliru. Ingat, syarat tayamum ada 5, rukun tayamum ada 4. Okey, seterusnya Ustazah nak kamu bina carta urutan. Okey, syarat tayamum dan rukun tayamum berdasarkan flashcard, okey, dan juga kad manila dan pen marker. Okey? Boleh semua? Boleh Boleh. Zah. Boleh, Boleh. Ustazah. Okey. Okey, Ustazah nak sekarang ni kumpulan 1. Kumpulan 1 wakil sila bentang. Okey, sila bentang. Si- Tolong buka yang bahagian flashcard. Okey, kumpulan 1 wakil seorang. Okey, klik dekat tu. Okey, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Cepat seorang. Wakil. Itu syarat ke rukun? Syarat. 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 Pandai. Jadi, okey, seterusnya menyapu debu tanah ke tangan. Itu syarat ke rukun? Rukun. Rukun. Okey, pandai. Itu maknanya kamu dah dapat ingatlah apa itu syarat dan rukun tayamum. Okey? Okey, seterusnya Ustazah nak kamu tunjukkan dekat Ustazah. Okey? Carta urutan syarat dan rukun tayamum dalam kumpulan. Okey, semua dah siap? Dah. Semua dah siap? Dah. Dah, pandai. Okey, maknanya kamu semua, okey, baguslah nama murid Ustazah. Okey, jadi sekarang ni Ustazah nak bagi tahu yang kamu semua ni dah berjaya kenal pasti apa itu syarat, apa itu rukun dengan betul. Okey? Syabas kamu semua. Okey, seterusnya Ustazah akan masuk tentang sunat pula. Okey? Ya, baiklah. Tadi kita dah dengar apa dia rukun tayamum, apa dia syarat tayamum. Okey, sekarang ni Ustaz nak terangkan kat kamu semua iaitu apa dia perkara sunat tayamum dan juga apa dia perkara yang membatalkan tayamum. Apa itu perkara sunat? Sunat itu sekiranya kamu buat dapat pahala. Kalau kamu tak buat, tak dapat dosa. Boleh ya? Okey, Boleh sekarang Ustaz. ni Ustaz nak terangkan kat kamu, Boleh, Ustaz. nak tunjuk dulu apa itu perkara yang membatalkan tayamum. Okey, semua boleh nampak? Boleh nampak? Okey, boleh Ustaz. Nampak. Boleh. Okey, saya nak seorang baca ni. Ya, Ustaz. Okey, apa dia? Perkara yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu. Ya, iaitu semua yang membatalkan wudu. Apa dia? Kentut ke apa ke? Sama je. Yang kedua apa dia? Ketahui akan ada air.
dia mengetahui akan ada air. Kita tengah-tengah tu kita rasa macam nanti ada air ni. Maka terbatallah tayamum kita. Okey, seterusnya apa? Mampu menggunakan air. Air. Dia tahu dia boleh guna air. Tapi dia sibuk nak tayamum, maka terbatallah Hmm. tayamum dia. Seterusnya apa dia? Adanya air. Adanya air ni automatik tayamum tidak dibolehkan. Yang terakhir apa dia? Murtad daripada Islam. Ini adalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Ni senang je. Saya nak awak semua ingat. Dia lebih kurang je macam kita belajar perkara yang membatalkan wuduk. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu awak apa pula perkara-perkara yang sunat bertaya Tayamum. bertayamum. Okey, kita tengok saya tunjukkan sedikit video. Tengok macam mana ah, dia ajar ataupun dia bagi tahu perkara-perkara yang sunat bertayamum. Boleh ya? Boleh? Nampak skrin sini? Boleh? Okey. Okey, Nampak. Ustaz Nampak. kedepankan sedikit saja. Nampak. Okey. Ustaz akan terus pergi ke depan dan Ustaz sendiri yang akan terangkan macam mana ah, konsep dia iaitu perkara-perkara sunat Bertayamum. bertayamum. Okey. Ni yang ada Ustazah ni dah terang dah sikit. Video dia kita boleh tengok. Tapi Ustaz akan ulas sikit. Apa dia? Yang pertama adalah mendahulukan anggota sebelah kanan. Kanan. Sama juga konsep masa Kanan. kita belajar ambil wuduk. Ah, yang pertama tahu adalah membaca basmalah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua apa dia? Menyapu muka dari atas ke bawah. Itu sunat. Contoh kita buat macam gini. Yang ketiga apa? Iaitu apa? Mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu. Contoh kalau lepas dah sapu muka, kita sapu apa? Tangan kanan ni. Kanan. Tangan. Apa lagi perkara-perkara sunat iaitu meregangkan jari ketika kita nak tepuk tu, kita regangkan biar kena semua anggota ni, seluruh celah-celah. Ah, yang terakhir apa dia? Menghadap Menghadap kiblat. 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 Itu juga adalah perkara sunat. Bila kita buat benda ni, dapat pahala. Tak buat, tak dapat dosa pun. Okey, boleh semua Okey. Faham? Faham, Ustaz? Boleh, Faham, Ustaz. faham. Daripada Ustaz. Okey, lepas Ustaz dah tunjuk tu, Ustaz ada tugasan sikit untuk kamu semua. Ini tugasan kerja rumah. Okey, Ustaz nak yang dah duduk dalam kumpulan tadi kan, semua dah ada kumpulan kan? Okey, Ustaz nak Boleh, semua Ustaz. Dah ada, catat Ustaz. apa yang Ustaz bagi soalan dan kamu akan bentang nanti. Nantilah kamu bentang. Okey, soalan pertama apa? Soalan dia adalah apa akan terjadi sekiranya kita mengabaikan salah satu sunat tayamum? Adakah sah tayamum kita? Dapat dah soalan tu? Okey, sah tayamum. Jangan Dapat, jawab lagi. dapat. Dapat, Dapat. Ustaz, dapat. Ustaz. Okey. Soalan seterusnya, apa dia? Jika kita dah tayamum, ketika kita dah tayamum, tiba-tiba air muncul. Apa yang perlu kita buat? Faham? Faham? Okey, baik, Ustaz. Faham. Okey, Baik, ini dua Ustaz. soalan ni Ustaz nak kamu bentang nanti di papan putih. Boleh? Ni Baik, sebagai baik, Ustaz. tugasan kamu dulu. Okey. Boleh? Boleh. Boleh, Okey. Ustaz. Okey, Ustaz. Nanti kita teruskan dengan apa dia pula? Cara kita akan belajar pula cara-cara bertayamum. Boleh Okey. Okey, seterusnya Ustazah akan menjelaskan cara pelaksanaan tayamum. Okey, nanti Ustazah playkan video ya. Tolong playkan video. Okey. Ustazah akan tunjukkan langkah satu persatu supaya kamu boleh lihat cara pelaksanaan tayamum dengan lebih jelas. Okey, play je sampai habis. Okey, Ustazah nak cakap, Ustazah nak tanya kamu macam mana untuk membuat amali tayamum ni. Korang tahu tak? Yang first tu kena buat apa?
Susah ni kena buat apa? Kamu tahu tak? Kalau tak tahu, cikgu, Ustazah boleh terangkan. Tak tahu Ustazah. Tak Tak tahu. tahu Okey, Ustazah. Tak berapa jelas okey. Ustazah. Macam Tak mana? apa je lah. Okey, nanti Ustazah tolong tunjukkan. Okey, yang pertama, Kabur. murid-murid, kau, kamu perlukan sebut niat, kemudian tepukkan debu suci. Korang tahu tak macam mana nak tepuk dia? Sini. Macam mana Boleh Sarah? tak tolong buat? Ustaz nak tengok macam mana nak tepuk Okey. debu suci ni. Macam ni. Macam ni ke Okey, betul macam ni? pandai. Pandai jangan tepuk tangan pula. Okey. Okey, kemudian sapukan ke muka. Macam ni. Lepas tu sapu hingga pergelangan tangan. Tangan. Okey. Okey. Seterusnya, Ustazah seterusnya hikmah tayamum. Okey. Kamu tahu tak apa hikmah tayamum ni? Yang ada pada buku teks. Cuba seorang baca boleh tak? Kamu buka buku teks. Hikmah, 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 hikmah. Okey. Ah, Saya. Okey, okey. Menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Okey, betul pandai. Okey, yang kedua Ustazah nak bagi tahu hikmah adalah menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadat dalam apa-apa jua keadaan. Maksudnya Allah ni memberi kemudahan kepada kita walaupun macam-macam keadaan kita sakit ke tapi kita tetap kena beribadat kepada Allah. Okey, yang seterusnya adalah memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan. Kerana antara tujuan kita ni bertayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak. Okey. Yang seterusnya adalah menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk lah macam sebelum-sebelum ni. Okey. Okey. Sekali Ustazah kamu okey sekali kan Ustazah nak bagi tahu kamu adalah bahawa debu suci ni kan satu benda alternatif yang Allah benarkan kita dalam keadaan darurat dan ini menunjukkan Islam ni agama yang mudah, sangat mudah untuk memberi kemudahan kepada umatnya. Okey. hmm. Okey, baik. Jadi dah jelas kan anak-anak murid apa yang daripada tajuk kita hari ini berkenaan ibadah tayamum. Dah jelas kenapa kita boleh buat tayamum, tayamum itu apa syarat sah dia, rukun bertayamum, perkara-perkara sunat tayamum dan cara-cara bagaimana kita boleh guna pakai tayamum dalam ibadah kita. Tayamum ni ingat kita guna untuk solat. Jadi merupakan pengganti kepada air. Ingat Islam ini sangat memudahkan. Tapi ingat anak-anak janganlah kita salah guna atas kemudahan yang telah Allah bagi pada kita ni. Ingat Allah itu sayang sangat pada kita. Allah bagi kita macam-macam dan Allah bagi kita kemudahan. Kalau tak ada air, kalau kita sakit, ada alternatif dia. Ada cara yang kita boleh guna pakai. Ya, anak-anak. Dan saya rasa anak-anak faham daripada awal sampailah ke akhir kita punya pengajaran hari ini. Jadi Ustaz harap anak-anak boleh balik rumah cerita dengan kawan-kawan, dengan mak ayah apa yang anak-anak belajar hari ini. Baik, tadi Ustaz ada bagi lembaran kerja kan? Ustaz ada bagi homework. Jadi salah satu dia untuk tahu bila masa apa boleh kita buat kalau tak ada air. Jadi Ustaz ada kerja-kerja ni ada lembaran juga Ustaz. Jadi Ustaz tunjukkan pada anak-anak Ustaz bagi satu keping helai kertas untuk anak-anak siapkan di rumah dan pastikan esok waktu kelas pendidikan Islam kita jumpa. Ustaz nak jawapan-jawapan ni dah diisi supaya kita boleh imbas kembali apa apa yang sejauh mana pemahaman anak-anak ni tentang ibadah tayamum. Baik, sekian untuk waktu kita hari ini, waktu pendidikan Islam. Insya-Allah kita berjumpa di esok hari. Semua yang baik
datang daripada Allah, yang kurang datang daripada ustaz dan ustazah sendiri. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.